Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terasa hebat rasa duduk di sini. Duduk atas pentas. Lalu kita duduk tengok duduk kat bawah tengok orang. Hari ini kita yang kena present. Sini saya Rosli dari Empo Precision Product, berpekalan di Paya Lepas, Pulau Pinang. Di sini juga saya mengucapkan ribuan terima kasih pada pihak Meranti, pada pihak UNW Sign kerana menjemput Empo sebagai salah satu company masuk dalam program untuk transformation. Okay, next. Ini adalah konten pada hari ini tentang Empol, business challenge Empol, coaching journey Empol, deliver dan expected support yang Empol akan dapat dan buat. Okey, ini tentang Empol. Empol ini adalah subsidiary anak syarikat pada Madec Berhad. Dia ditubuhkan pada tahun 1979. Saya umur 2 tahun. Dia adalah spesialis untuk rubber product. Asal dia Empo Precision Product ini, dia collaboration bersama dengan salah satu company di US, Madec Irving Moore. Dia banyak membuat produk daripada rubber mixing, injection molding, rubber extrusion dan supply dia kepada automotive, defense, industrial manufacturing, transportation, healthcare, retreat dan solid tire. Sekarang ni Empol sudah kecil, tak macam dulu masa tahun 80-an. Sekarang kalau kita tengok di mana-mana pun semua orang tanam kelapa sawit. Tak ada dah getah. Dulu Malaysia adalah salah satu, nombor satu getah di dunia. Sekarang tak ada dah. Semua kita import dari Thailand, dari Indonesia, dari Vietnam. Empol dah jatuh ke belakang, Madec pun termasuk, kita pun terpaksa import barang raw material dari Thailand. Ini aku cakap ini adalah model Empol punya jalanan, kita punya produk, customer, core business kita, capability, revenue model kita, growth potential, competitive advantage. Otomotif kita pergi ke tier 1, tier 2 supplier, medical pun kita ada supply, tapi kita tak ada lagi lah. Kita medical ni kita supply ke subcon je. Kita tak boleh direct sebab kita tak ada certificate untuk medical lagi. Nanti mungkin coach Meranti mungkin boleh kita discuss untuk dapatkan balik macam mana kita medical, sebab medical ni peluang dia tinggi, terlalu banyak. Kat mana-mana pun medical paling banyak sekali. Tapi kita nampak pada automation kepada otomotif tu ada. Tapi sekarang ni otomotif pun sekarang mungkin saya tengok dah kecil, dah kurang. Sekarang ni kita terpaksa import dari rubber, kita mesti masuk ke medical. Medical peluang dia tinggi. Setiap negara mesti ada medical dah, mesti menggunakan medical. Tak kisah apa pun. Okay, next. Ini adalah contoh produk Empol. Ini kita bagi 6 dah lah. Ini sikit yang tak banyak. Ini exhaust hanger. Saya join Empol tahun 96. Empol sudah membuat rubber hanger ini supply direct to Proton. Punya eloknya rubber exhaust hanger ni kepada Empol untuk Proton. Kata Proton yang tahun 86 dah tak ada, exhaust hanger masih elok lagi. Berapa puluh tahun. Betapa eloknya. Ini rubber APDM tubing. Ini medical tubing. Ini kita supply direct to kulit medical, Apple Medical.
Dia supply direct to India. Kita tak boleh direct to terus sebab kita tak ada certificate. Dan ini spun cord. Spun cord ni kita supply ke customer drum. Dia adalah full grip. Untuk yang ini rubber nozzle, supply yang ini untuk overseas. Dan yang ini swim pin. Yang ini semua orang tahulah, terjun laut kita kena pakai yang ini ya. Tak kita tenggelam. Okay, next. Ini business challenge kita. Customer concentration, weak product discrimination, revenue activator, limited new market penetration, rising manufacturing cost. Sekarang ni Ampol 40% revenue dia harapkan 3 customer. Future kita kena buat untuk risking long revenue stability. Yang ini sekarang limited product. Ampol ni hanya boleh buat limited product. Dia tak boleh buat produk yang lain daripada getah hapus. Sedangkan potential getah produk tu banyak, tapi dia boleh buat limited. Kerana sekarang pun dia masih menggunakan make to order. Harapkan customer order. Customer order. Dia tak ada own produk dia sendiri. Sekarang limited penetration, kita nak customer, kita nak pergi lebih lagi business. Sekarang raw material pun dah naik, kita pun faham. Kita tak boleh nak buat apa dah sekarang. Yang tu semua orang akan mengalami ya. Okay, next. Okay, ini business challenge. Currently Ampol driven product. Kita ada 3: product innovation, process innovation, service innovation. Okay, sekarang Ampol based on customer product. Sekarang lepas ni kita akan nak buat, kita higher value market untuk kita punya produk. Sekarang ni kita produk kita harga dengan yang murah-murah 20 sen, 50 sen. Sekarang kita nak kena cari yang harga value dah tinggi. Okay, process innovation. Ampol ni kalau coach meranti pun sudah pergi, tengok kebanyakan dia mesin 40 tahun. Orang pun semua dah lama-lama macam semua kan. Dia punya banyak masih menggunakan semi auto. Sekarang kita nak tengok ke depan, kita nak ubah pendirian tu, kita nak ubah Ampol tu jadikan automation semua. Dan service innovation kita kena bagi cepat pada customer. Itu kita punya target. Lama ni bila customer minta, kita kena tunggu sebab kita lambat. Team kita tak ada. Tapi base pada meranti, coach apa semua, dia orang bagi kat kita, dia orang ajar kita macam mana. Alhamdulillah, kita dah discuss dengan team, dia orang akan bagi. Business challenge. Yang ini penting. Ampol masih tak ada lagi kat business challenge untuk AI. Operational AI, productive AI. Kita tengok skor kita 1 dan 2. Tak sampai pun separuh, 3 ke. Itu bermakna Ampol ni masih menggunakan product planning, masih menggunakan Excel. Tak ada lagi sistem. Kita masih tak menggunakan. Orang lain dah maju ke depan, tapi Ampol masih ke belakang. Basic use pun tool, semua documentation, semua masih, kita masih menggunakan yang lama. Kita masih menggunakan manual. Kita tak ada untuk sistem. Sebab itu Ampol ni adalah dulu dia government. Apabila government dia pergi ke swasta, dia jadi kita punya challenge kita tu dia orang tak nampak. Potential gap area, what missing, no predictive planning, AI, reporting, priority focus. Kita benda yang ni untuk AI ni mesti tinggi. Kita nak berubah untuk mengikut masa peredaran zaman untuk sekarang. Okay, link. Coaching journey kita, business matching, grant, readiness framework, business growth dan strategi. Ampol potential strategy partner Tier 1 automotive supplier. Sekarang kita baru kita itu hari kita ada pergi sekali dengan meranti, kita ada pergi dengan tengok KB Teknik. Kita mungkin kita nak pergi jumpa dengan dia orang untuk itu. Grant kita akan ni juga, kita akan usahakan untuk dapat, sebab kita dari Madep Berhad
Malam pun kita ada meeting dengan MADEC. Dia orang nak fund ke Ampol ni jadi yang besar lagi, supaya grup Ampol adalah grup Semota Al-Bukhari. Semua punya tu kita nak buat. Kita nak ambil dari semua DRB Highcom, salah satu kita punya MMC, kita punya port, semua tu rubber product mesti kena cari Ampol. Itu yang betulnya. Kalau kita tak tolong dalam grup macam ni lah, siapa lagi nak tolong? Okey, ini AI framework, currently Ampol Global Access AI Business Growth Strategy. Kita harap Meranti akan dapat membantu kita lagi lah. Ini projek proposal untuk Ampol Smart Manufacturing. Semalam baru meeting dengan MADEC di HQ untuk buat Smart Manufacturing. Ini machinery kita 40 tahun dulu, 30 tahun yang ni kita nak modern kan. Infrastruktur tu bangunan 40 tahun punya bangunan. Kalau rumah kita kan tengok macam mana kan, kita rumah 40 tahun kita tak ada pun moden. Kita kena moden kan. Baru kita nampak kemas. Orang datang, customer datang sendiri pun tengok, oh, puas hati. Ini customer datang pun tengok, alamak gelap, macam mana orang nak masuk kan. Infrastruktur. People termasuk orang pun kita nak moden kan sekali. Kalau lain semua kita moden, orang kita tak moden, habis lah. Sebab orang yang ada semua kita 100% local punya pekerja. Kita tak ada foreigner, semua local. Local tu bermaksud Ampol dah 40 tahun lebih. Orang yang ada dalam pun faham-faham lah. Itulah maksud, itu kita nak culture kan juga orang pun sekali. New target kita revenue setahun kita nak dapatkan 24 juta. Sekarang revenue setahun kita 7 hingga ke 8 juta. Tapi disebabkan ada kita punya MADEC, semalam kita ada meeting, dia nak bagi kita punya fund balik. Apa yang kita perlu buat, itu kita target kita dapatkan sebulan 2 juta. Mula kita akan bermula dengan grup kita sendiri, MMC dengan DRB. Semua tu kita kena bermula dengan grup kita juga. Termasuk yang lain-lain semua pun kita akan jumpa juga. Bukan semesti kita ketepikan yang tu. Okey. Ini gap dia, deliver gap analysis, AI assessment, grant, business matching, business model development, pitch development. Yang ini kita akan discuss balik dengan Meranti. Semua kita harap push semua boleh bantu kami. Sebab kami ni baru je join dengan Meranti, dengan UNW SIME ni. Sebelum ni kami tak pernah pun. Saya pun tak pernah tak naik macam ni kan. Itulah ini dia. Ni expected support lah yang kita harapkan. Ini kita punya Ampol next grow, commercializing, manufacturing, innovation. Tentang innovation ni, Graphene rubber, kita baru bulan lepas kita sign kontrak dengan Gas Malaysia. Graphene rubber ni dia kita campur, dia macam plastik, dia akan campurkan dengan rubber. Sebetul sekarang ni kita macam gas kat rumah, kita nak masak tu berat dia, besi 26 kilo, 15 kilo. Tapi dengan graphene ni, plastik ni, dia ringan. Dia boleh tahan lagi daripada besi tu. Itu yang kita meeting dengan Gas Malaysia. Ini salah satu innovation yang kita nak buat. Market expansion. Yang nombor 3 tu OEM, plantation kita dah masuk sekarang. Lepas tu untuk medical ni kita baru sikit saja. Kita nak masuk lagi banyak untuk medical. Sebab medical ni market dia tinggi, banyak. Tapi biar kita tak nampak lagi, kita tak ni. Lepas kita transformation untuk Ampol tu, InsyaAllah kita akan masuk begini. Okey, ini kita minta support requirement from Meranti.
Continuous meranti coaching, specialized equipment machinery yang mungkin kita boleh datang sini juga, kita nak buat prototype, kita nak ini. Sebab itu hari kita ada melawat, coach ada bawa, dengan Puan Zana ada bawa, kita ada tengok macam-macam dekat sini. Kenapa kita tak menggunakan? Kita minta kebenaran ke? Ya. Ya, kita cakap tak. Halo. Okey. Kita ada ni innovation, commercial grant, industry making, kita harap daripada Meranti. Sebab kat Meranti pun saya tengok banyak infrastruktur, dia punya mesin, dia punya ini, kita boleh buat di sini pun ada. Kita nak buat prototype, kita nak buat patent, kita mungkin boleh kita discuss balik dengan Meranti lah. Kita akan dapatkan nasihat, khidmat nasihat daripada Meranti. Puan Zana ada, coach ada, semua. Dengan IP training semua ni. Okey, terima kasih. Saya di sini ucap terima kasih kepada Meranti sebab memberi penghargaan pada MPOL join program ni, termasuk dengan SIME UNW. Terima kasih. Sebab kalau tak ada program ni, saya pun tak ucap kat sini. Terima kasih. Okay, Tania, tak sia-sia. Kita doakan semua Cik Nizam semua cepat sihat, cepat sembuh lah dan kembali bersama kita. Okay, thank you.